Jadi kita mau tengok go through apa masalah-masalah kewangan yang biasanya orang lalui, yang mana hari ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tahu semua ni poin-poin ni. Tapi kita bukan mahu setakat orang tahu dekat sini. Kita hari ni, kita mahu supaya semua yang online, yang offline dia datang ni, kita mahu sampai kita ada tahu dekat sini. Maksudnya apa? Kita sedar bahawa selama ni kita menjadi apa? Kuli yang kita panggil apa? Hamba duit lah kan. Sebab kita cari duit, tengah bulan habis duit, fikir pasal duit lagi. Hujung bulan dapat duit, belanja, bagi orang duit tu bagi dekat siapa? Dekat COVID, dekat pampers anak kan. Semua ni bank account business owner lain lah. Fikir lagi duit sampailah meninggal pun masa tengah bekerja, tengah fikir duit lagi. Allah Akbar, sedih kan. Jadi perkara pertama yang saya perasan sangat perlu diperbaiki adalah pendapatan. Sebab tuan-tuan, kita tidak boleh nafikan kalau compare income besar dengan income kecil, siapa lagi mampu beli banyak? Of course income besar. Kalau income kecil, adalah kes-kes terpencil. Saya tengok penyimpan rumah saya ada yang mampu simpan belasan puluhan gram padahal gaji dia sekitar 1,000 sebulan, ada. Tapi kes itu terpencil, mungkin sebab dia single, dia belum ada komitmen, betul? Dia tinggal dengan parents, makan minum dia tanggung, dia bagilah parents 200, tapi pakai shampoo makanan semua lebih 200. Jadi dia punya duit tu boleh dibelanjakan lebih dekat simpanan, tabungan, beli emas dan sebagainya. Tapi ramai orang kan yang gaji dia mungkin 1,500, 2,000, 2,500 berkeluarga. Mana kalau tuan-tuan terasa kawan-kawan kita mungkin tak macam tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi explore, masyarakat yang ramai yang income sikit tapi komitmen besar.